Sebagai seorang ayah, saya amat terkejut dan marah dengan Menteri Pendidikan yang membuat keputusan untuk membenarkan 4 pelajar yang terlibat dalam kes merogol secara bergilir-gilir di sebuah sekolah menengah di Melaka. Beliau membuat keputusan untuk membenarkan 4 suspek tersebut untuk menduduki peperiksaan SPM. Itu saya amat tidak setuju. Menteri Pendidikan berkata keempat-empat suspek tersebut patut diberi hak untuk menduduki peperiksaan SPM. Saya ingin bertanya, apakah tanggungjawab menteri dalam menjaga hak mangsa yang dirogol, begitu juga menjaga perasaan ibu bapanya? Saya amat tidak setuju dengan keputusan dan kenyataan Menteri Pendidikan. Kenyataan beliau bagaikan berdarah dingin, tidak bersimpati serta memberi satu mesej yang bahaya, mesej yang menakutkan kepada kita, iaitu budak-budak sekolah akan dibiarkan ataupun dimaafkan sungguh pun melakukan kesalahan, termasuk juga jenayah yang serius.